Hey guys, welcome back to Anaja channel. Jawab pun tak nak nak sapa tak tahu hang ni pasal apa. Kalau korang boleh tengok dekat tajuk, aku ada nak buat macam vlog jalan-jalan. Tapi kita orang akan pergi holiday dekat Thailand. Holiday satu family, tapi family belah papa je dekat Thailand. Semalam petang tengah hari macam tu, kita orang dah bertolak dari KL ke Kedah sebab jumpa family papa dulu. Lepas sekarang ni kita dekat Kedah. Nanti kita pergi Thailand naik kereta. Aku tak tahu kita orang pergi mana dulu, tapi banyak tempat pergi. Krabi, Setun, Hat Nyai tak sure sebab Hat Nyai kan banjir. So kita tengok dulu. Tengah malam ke? Dia orang bantu. Lepas tu boleh minta IP dia. Apa? Danok. Tu tetam. So kita dah sampai. Tapi ni baru dekat mana? Danok. Ni dekat Danok. Kita nak pergi farmasi. Tapi farmasi dia nama Boost. Nak beli sabun. Ni farmasi dia. Masuk sini mak long kau senyum tak berhenti. Tengok halal tak halal. Halal. Boleh lah. Kita akan ambil ais. Here. Air pisang. Kat TikTok. Sekejap. Tak apa. Apa ni mama air papa? Papa ambil air papa. Kain. Saya. Kain. Dah. Memang tengah rekod. Mai papa kau bagi papa tadi. Okey, air habis. Tak ada. Kita tarik je. Tu lagi tu depan tempat. Saya. Espresso. Hi guys. Sekarang ni baru pukul 4.35. Dia kalau dekat Malaysia sangat lambat sejam je. Sekarang ni kita nak pergi makan. Sekarang ni kita nak pergi makan sebab tak makan dari pagi. Makan. Ada macam apa lah. No, macam apa? Oh, dia dah order lah. Yang tu asal. Budak pun tambah order. Apa dia? Belahak. Dah kenyang lah tu, dah belahak. Belahak tau. Ayah. Bagi aja. Apa?
16 kan? Ya, dua aman. Esok. Esok malam. 2 malam duduk situ. Malam. Ini pagi tak ni. Tak nak pergi ya. Gambar pada atas ni lah. Sawadee. Besar tak? Kat mana nak? Cepat nak, Dek. Tuhan ada kecil. Kat tu sini. Baiklah, baik bawa. So hotel dia macam ni. Dia bertingkat-tingkat, kena naik tangga. Tak ada lift. Tapi bilik dia besar lagi. Tapi ni hotel untuk semalaman. Esok tidur hotel lain, esok tidur hotel lain. Sabar, dia mengasuk bola naik tangga korang. Hi guys. So sekarang ni dekat korang tahu tak sebenarnya sekarang ni aku dekat Krabi. Aku tak tahu aku dah cakap ke belum. Sekarang ni aku dekat Krabi. Sekarang kat Krabi pukul 9.55. Kat Malaysia pukul 10.55. Dia lambat sejam. Okay, sekarang ni kita dah dekat hotel. Lepas tu tadi Papa dia pergi beli, dia pergi pasar malam macam naik market macam tu. Aku malas nak pergi. Papa pergi dengan family semua lah kan. Lepas tu aku minta dia belikan aku pancake yang Thai tu, nampak tak? Tapi dia pergi beli yang original, dia tak pergi beli yang coklat. Dia salah beli. So main lagi terasa. Okay, enak. Guys, sumpah aku macam dah fall in love dengan Krabi. Aku tak tahu, aku rasa macam nak dari sini. Tapi sedap lah. Kau ada jenis Pisang susu. sedap. Manis. Susu dia tak over. Walaupun tak coklat. Sedap gila. Tengok dia luar. Ni dia luar. Okay guys, I'm so sorry sebab day 1 ni macam pendek sikit vlognya sebab tak ada benda pun nak buat dekat day 1 ni. So, kita akan sambung ke day 2. Okay guys? Let's go. Pek lagi. Korang ambil kat saya rasa saya tak okey. Day 2.